Salah satu bahagian yang penting dalam setiap resume adalah skill. You dengan I, kita ada skill kita masing-masing. Tapi kalau kita betul-betul check kan semua job advertisement yang kita tengok, dia orang akan highlightkan skill apa ataupun skill set apa yang mereka perlukan daripada pemohon. Dan ada beberapa skill set yang diperlukan dalam setiap jawatan. Kalau you guys ada masa, you boleh check one by one dalam kebanyakan job platform and you boleh compare dengan apa yang saya nak cakap sekarang. Skill set pertama adalah communication ataupun your ability untuk bertutur ataupun bercakap dengan orang lain, sampaikan pesanan, dan juga bila you faham information yang diorang nak sampaikan dalam sesuatu conversation. Yang kedua, collaboration. Boleh tak you bekerja sama dengan orang lain ataupun you create tak space untuk orang lain nak approach you untuk nak bekerjasama. So ini salah satu skill set yang kebanyakan majikan perlukan sebab dengan kerjasama ataupun collaboration, setiap kerja boleh disiapkan dengan lebih efisien. Okay, dia lebih baik kalau banyak hands on the deck compared to daripada solo work. So ini adalah satu keperluan dalam kebanyakan tarikan juga. Yang ketiga, problem solving skill. Okay, skill ni dia unik sikit sebab setiap kali kita bercakap tentang problem solving skill kan, dia bukan tentang ada masalah you boleh selesaikan ataupun ada masalah you just know how to solve it. Problem solving skill ni dia lebih kalau saya nak tekankan, dia lebih kepada usaha you bila you nampak sesuatu and then you ada cara untuk selesaikan masalah tu dan prevent masalah tu daripada berlaku semula. And sometimes, apa yang kebanyakan syarikat suka adalah bila you nampak sesuatu masalah, you approach mereka, bila you nak discuss tentang masalah tu, you bawa solution sekali. So, this is also di mana mereka kategoriskan sebagai problem solving skill.